Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, untuk video education kali ni kita belajar lagi nak kenal price action dan juga current market price di dalam market ni macam mana. Alright. So sekarang kita dekat pair Bitcoin Bitcoin BTC USD dari time frame 1 hour time frame. Okay, right. Macam mana kita nak jadi seorang trader yang bijak, yang pandai? Macam mana supaya kita boleh tengok market ni secara keseluruhannya dengan logik. Secara logik lah faham every detail about the market, the structure, the price action dan sebenarnya market price semuanya. Let's say contoh yang pertama kita tengok macam ni, kita tengok kat sini you kena faham satu by satu, itu step by step lah, faham every single thing. Let's say kita bermula dekat sini, main tanda kita bermula sini, garis warna biru dan ke depan ni, kita nak trade garis warna biru dan ke depan ni, macam mana kita nak trade? Let's say dengan hanya menggunakan satu time frame sahaja, tanpa kita filter pergi ke M1 ke M5, tak payah pakai 1 hour time frame je. Okay, contoh bermula dari garis biru ni, yang ke depan logiknya, structure market logik kita tengok price naik, tanda price naik, price turun, price naik. Okay, price naik, price pun naik. So bila price naik ni, you nampak apa logik? You nampak breakout dekat resistance ni, makin body je dekat resistance ni ada breakout. Alright, price breakout. Dan bila dia breakout ni, dia bukan sekadar breakout biasa-biasa je breakout. Kalau you perasan yang breakout lah, candle dia ni solid, candle warna hijau, dia kecil ni macam doji seketul, lepas tu hijau. Solid, macam ada momentum, ada kekuatan untuk buyer masuk tu kuat lah, yang memberikan resistance tu. Dia bukan biasa-biasa. Daripada sini dia start macam ni tau. Start dia naik, dia turun, dia turun, dia naik, dia turun, dan dia naik momentum. Alright. So bila nak momentum macam tu, this is punca mula-mula dia buat sideways yang kecil cepat dekat situ you boleh buy sebenarnya. You boleh buy. Jangan takut. Yang penting you kena proper dengan stop loss. You tahu entry, you tahu stop loss, you tahu exit you kat mana. Yang penting you faham, you faham dekat sini resistance dia dah pernah turun, dah pernah naik, dan naik dia pecah dalam bentuk momentum, dah macam momentum resistance ni. So pullback dia kat punca kenaikan kat sini ialah suit untuk you nak masuk buy kat situ. Okay, right, buy kat situ. Another, then the step tu diteruskan lagi, dia turun dan dia naik dalam keadaan momentum hijau yang kuat, naik dalam bentuk momentum. Bentuk momentum kuat. So punca kenaikan dia tu dekat sini. Punca kenaikan dia tu dekat sini. Okay, let's say you tanda punca kenaikan dia tu dekat sini, you nak buy kat sini, kat body dia satu. Price pernah datang, cuma tak ambil order lagi berapa pit sahaja lagi. So kali kedua untuk yang kali yang kedua adalah high risk, sangat high risk, sangat bahaya untuk kali kedua. So kali kedua pun better you nak ambil, you perasan schedule dia panjang, this is your second chance yang price tak pernah sentuh, tak pernah ambil fresh lagi. Yang ni dah pernah kena approach dah, this one tak pernah kena approach lagi. This one is search for you untuk masuk B dekat sini, buy dekat situ. But jangan lupa kat sini ada cerita lagi. Sebelum nak ambil sini, di sini ada cerita which is price pernah naik dalam keadaan momentum tadi tu. Dia naik dalam keadaan momentum, turun, dan dia naik dalam keadaan momentum, dia break resistance this one. Dia break, dan dia turun, dia reject. Dia reject, naik, turun, naik, turun, naik, dan dia turun sikit, dia turun, dan reject, dan dia buat pasal momentum macam nak naik, turun, dia buat continuation dalam keadaan momentum. Boom, dia naik kuat, tunjuk minat dia untuk dia nak B tu kuat. Dan this one punya momentum, dia ada break resistance kat sebelah kiri dia, this one. Dia ada break resistance. Dia ada break resistance kat sebelah kiri. So, punca kenaikan dia tu dekat mana? Punca kenaikan dia tu, of course, dekat sini lah. Sebelum betul-betul dia nak sini, resistance reject, turun, naik, turun, naik. Letak mana which one nak letak B, nak baik kat sini ke sini lah, cantik kat situ. So kena macam ni, kena stop loss. Macam ni kena stop loss, tak boleh nak buat apa. So market ni memang macam ni untuk jadi trader yang professional. You kena ada satu mindset yang hebat, emotion yang sangat-sangat hebat. You kena accept loss. You tak boleh expect nak belajar, you nak trade, you win every single time, tak ada loss langsung, tak boleh.
Dan seorang trader yang sangat-sangat hebat lah, trader yang ada mindset yang sangat-sangat powerful. Mindset yang powerful tu macam mana? Mindset yang powerful tu ada seorang trader yang dia ada perkara ni. Perkara pertama, dia ada teknik. Dia ada teknik yang proven. Dia ada teknik yang proven. Perkara yang kedua adalah dia ada teknik proven. Kedua, dia tahu bila dah ada teknik proven, dia tahu entry. Dia tahu dekat mana nak entry. Dan yang ketiga, dia wajiblah kena ada stop. Dekat mana dia nak stop itu SL lah, dia wajib kena ada SL. Dia wajib kena ada SL untuk stop dia. Dan dia kena ada target exit. Dia dah tahu entry, dia tahu SL, dan dia wajib dia kena tahu exit nak keluar. Itu TP dia sampai mana. Dia tak ada berangan-rangan. Dia tahu nak exit mana. Dia tahu exit. Dia kena tahu exit. So, dia kena ada tahu teknik dan dia kena tahulah kat mana dia nak entry. Dia bukan main rasa-rasa nak entry, dia ada sebab dia entry. Dan dia kena logik, dia kena ada SL, kena ada stop loss dia. Dia tak boleh berharap hold, SL tak ada, hold, peram selama-lamanya, peram berharap perang akan kembali, tak ada. Dan last sekali, dia kena ada exit. Nak senang mudah kan, you kena ada ratio lah, risk ratio. Kena ada risk ratio. You kena ada risk ratio. You kena ada risk ratio. Ni trader yang betul-betul trader. Dia bukan penjudi, dia betul-betul seorang trader. Dia kena ada risk ratio. Sama dia nak letak satu nisbah. Satu nisbah. Macam mana nisbah? Nisbah macam ni. Satu nisbah satu ke? Satu nisbah satu ni maksudnya macam ni. Mungkin satu nisbah satu maksudnya mungkin TPU. Mungkin TPU 100 pip. Dan juga SLU pun 100 pip. Macam tu. Satu nisbah. TPU target 100 pip, stop loss you pun 100 pip. Ataupun you rasa you nak lebih lagi, you boleh letak satu nisbah 1.5 ke, which is macam mana kat bawah ni. Kat bawah ni sekejap. Jadi I turunkan kat bawah dahulu. Sure. Okay, turunkan kat bawah macam ni. Alright. Ataupun you nak buat satu nisbah 1.5. 1.5. Which is kat sini. TPU 150 pip. TPU 150 pip and then SLU 100 pip. 100 pip macam tu. Alright, macam ni calculation dia. Sama ada you nak buat 100 pip ke, stop loss you nak buat 50 pip ke, you nak buat 30 pip ke, make sure TPU mesti lebih lah pada tu. TPU satu lebih pada tu. Kalau SL 30 pip, then TPU mesti lebih. TPU mesti lebih pada 30 pip. Sampai TPU letak 60 pip ke, satu kali ganda ke, ataupun satu kali ganda setengah ke, ataupun dua kali ganda. Sama ada 6, 9. Sama ada 60 pip ataupun 90 pip. Macam tu you punya TP mesti lebih pada SL you. Dan you kena respect benda, you kena set. You kena set benda. Wajib you kena set. Tak boleh you kosong, tak letak langsung, tak ada SL, tak ada TP, tak boleh. Yang ni jadi trader yang sangat-sangat berdisiplin. InsyaAllah you berjaya. You berjaya. You nak perfect, tak ada loss langsung, tak wujud. Benda tu tak wujud. You kena ada sistem trading you. You kena ada sistem. Right. So, like I said, this one you letak SL di dalam 30 pip. So, kena you punya SL. Tapi, you lost semua tak? Yang ni, you dah menang. Yang this one, you dah menang. Dan mana lagi tadi yang you menang? This one, dia break ni, resistant. Dia break resistant. Dekat sini, you TP, you entry untuk B, you dah menang. This one. Tak dapat entry. Yang kali kedua this one you lost. Tapi kali entry yang kali kedua you menang, you win kat sini. Make sure win rate you lebih tinggi daripada apa yang you lost lah. And then kita sambung lagi. This one nampak tak bila dia dah ambil SL tadi, dan dia ambil entry you yang kedua kat sini, you menang.
But jangan lupa, dia ada buat satu momentum untuk naik S. Sampai sini dia turun, dia naik sampai sini shadow dia, and then dia buat momentum, boom, dia turun. Dan dia turun ni bukan biasa-biasa punya turun ni. Dia turun ni, dia break segala support yang kat belah kiri ni. Support ni semua dia pecahkan. Dia pecahkan support-support kat belah kiri. So, dia tunjuk momentum minat dia tu untuk dia nak S. Untuk dia nak sell lah. Untuk dia nak sell tu, jadi minat dia nak sell. So, dekat sini kita tunggu pullback. The best pullback untuk you nak entry sell. So, kat sini kita nak cari key level. Support resistance dekat mana? Resistance atas sana tinggi sangat. So, apa yang terdekat yang ada, you ada breakout this one. You ada breakout this one, you ada breakout. Dan dekat breakout ni, you boleh sell. Macam mana nak sell? Tunggu confirmation. Confirmation ni macam mana? Confirmation ni, you pergi kalau lower time frame pun boleh, cantik. Ataupun 1 hour pun boleh juga. Which is confirmation dia bentuk dia macam ni. Dia perasan bila dia turun, dia naik balik buat hijau-hijau, dia turun, dia reject. Lepas tu dia naik, dia reject balik. And then dia naik, dia buat satu momentum. Merah-merah tu. Boom. Momentum kat sini. Minat dia untuk dia nak S. Dan momentum yang merah dua kartun ni, dia breakkan satu support dekat sini. Ni support dia. Dia support dia kat situ. Dia pergi kat line chart, you nampak lagi clear dia punya support dia. Pergi kat line chart, nampak tak support dia bucu tajam warna biru ni. Saya pindahkan sikit. Nampak tak bucu tajam warna biru this one. Itulah dia punya support dia ni. Dia tunjuk minat dia. Bucu tajam warna biru ni support dia, tunjuk minat dia. Alright. Patah balik. Okay. Pergi balik kat candlestick. And then bila dia pullback balik ni, pullback balik dekat punca ni. Punca dia turun tadi tu ataupun dekat barisan breakout ni, sama dia you boleh S kat sini. Dan price pun turun. You menang pula lagi. Macam tu lah strategy display. You ada win rate yang lebih tinggi. Win you lebih banyak. Memang you ada loss, tapi win rate you lebih tinggi daripada apa yang you loss. Dan dia turun ni saja pun dekat 200 speed. Nampak tu 200 speed. Tapi you tak adalah target banyak-banyak sangat you nak target ni. You ada RR tadi tu. You ada ratio you. You ada ratio berapa TPU. Satu nisbah berapa macam tu. Kalau price turun jauh sangat, you boleh buat break even untuk nak secure. Alright. Alright, sampai situ. Sampai situ. Sekarang boleh faham tak? Nampak tak? Macam mana market ni? Logic. Kita trade logic market. This is price action dan juga current market price ni. Logic market. Very, very logic market. You trade logic. Tak payah nak susah-susah sangat. Tak payah nak serabut-serabut sangat. Tak payah nak holy grail sangat. You trade apa yang you nampak depan mata. Trade what you see. Itu je. Alright.